Hey guys, Ari di sini. So, dalam video kali ini kita akan main Minecraft lagi. So, tapi aku tak pasti apa yang aku nak buat. Mungkin aku nak bina menara aku dengan lebih tinggi. So, jom. Selamat pagi semua. Tak ada orang. Okay, ini adalah menara. Tak begitu tinggi. So, kenapa aku nak buat menara sebenarnya? Sebab bila aku dah buat menara yang paling tinggi yang aku mampu, aku ingat aku nak travel lah, nak mengembara. So, bila aku mengembara, kalau aku nak patah balik dekat rumah aku akan cari benda yang tinggi dan bercahaya supaya senang sikit aku nak patah balik. So, macam mana aku nak bina dengan lebih tinggi? So, aku kena buat tangga. Aku memang kena buat tangga. Tapi aku ada bahan yang cukup ke? Sekejap. Tak ada. Mana tangga? Oh, by the way, aku tengok dekat aku punya YouTube Studio, video sejam yang aku buat, average orang yang tengok hanyalah 3 minit. So memang benda tu menunjukkan bahawa aku kena belajar untuk cut video aku ataupun buat video yang interesting supaya aku punya average video tu tak lebih lah daripada 3 minit, sebab aku buat video 1 jam. So kalau 3 minit tu memang menunjukkan aku kena banyak lagi lah yang aku kena perbaiki. So ya, aku kena perbaiki lagi video aku. Mana tangga ni? Ni aku tak boleh buat tak boleh buat tangga. Aku kena kena pakai kayu. Bukan kayu, dia kena pakai lidi. Aku ada dalam 6 tangga. Aku rasa tak cukup. So aku rasa aku kena pergi potong kayu lah. Rosak dah.
Ya, aku nak buang barang lah. Sebab benda-benda ni aku tak nak. Mana rumah aku? Oh, tu dia. Aku lupa nak ambil batu. Macam mana nak panjat dengan selamat? Oh, nice. Tapi susah lah kita nak, macam mana kita nak berhenti? Sebab bila aku lepas butang A, dia terus turun ke bawah. Oh, aku kena tekan B baru dia boleh berhenti. Hep. Oh, okey. Apa yang kau buat adalah aku nak letak batu ni pula. Sampai bila kita boleh buat macam ni eh? Oh my god. Sampai ke bulan.
Okay, kita dah semakin tinggi. Oh my god, aku dah tak nampak kat bawah. Yeah, aku berada di puncak dunia. Okay, masa untuk terjun. Masa untuk terjun. Tapi nak terjun ke mana? Sebab aku tak nampak. Kita dah ada dekat atas awan ni. Putih je kat bawah ni. Tapi bulan tu memang cantik. Oh, gaya. Lompat je lah. Hup. Hup. Seram. Oh, bila kita mati, level kita turun. Mungkin aku nak kena dapatkan batu lagi. So, jom kita pergi melombong. Minta-minta lah dia tak tembuh kat sungai. Aku dapat benda lain ke tu? Cobstone juga. Cobstone. Ya. Sekejap, aku dapat dengan punya air. Punya apa tu? Hui, terkejut aku. Okay, kita berhenti dekat sini dulu. Kita dapat cobstone 64 tambah 64 berapa? Aku tak tahu. Aku dapat dengan bunyi air kat sini.
Okay. Kalau aku buat tangga dekat tepi ni, boleh tak kalau aku nak, boleh tak kalau aku nak, apa kata, nak pindah dari satu tangga ke tangga yang lain? Sekejap aku try. Tak boleh